Dekat Sik tu mainan apa Ustaz waktu kecil-kecil Kalau spesifiknya jeneri kami main hampir ke semua permainan-permainan kanak-kanak yang hari ni hanya tinggal satu gambaran ataupun satu lukisan ataupun kita hanya sembang-sembang lah hari ni kan. Ya. Contoh, kami panggil dia Toy. Toy? Toy. Toy ni sebenarnya bahasa baku dia galah panjang. Yang galah panjang kita galah main tu. panjang. Orang panggil Toy Panggil dia Toy. Sebab Saya pun tak faham Toy tu main mana, tapi saya tanya mak saya. Toy ni tu, bukan macam itu lah Toy kan? tutut Hah? yang main mancing tu ke? Bukan yang macam kalau kita nak korek something tu kita Toy. Macam nak korek pintu tu bukan Toy bukan lah? Tuil. Tuil Itu lah. memang ada dalam bahasa baku. Tuil. Itu tuil pintu. Itu memang ada dalam bahasa baku. Oh, galah panjang tu panggil Toy. Kami panggil Kita Toy tak lah. tahu. Kami panggil Toy. Saya rasa tu mak saya cerita itu asal daripada bahasa Siam. Disebabkan Sik ni, kalau Dr. perasan, kita kan border dengan Siam. Ya. Dan Jeneri dan Danglau dan semua tu adalah border dengan Siam. Sebenarnya kalau kita terus lajak pergi, kita dah masuk Siam kan. Jadi asimilasi tu dah berlaku sebenarnya. Arwah ayah saya, mak saya dia ada kurang sikit, tapi masa arwah ayah saya dengan nenek-nenek saya dengan makcik-makcik kampung, memang bahasa yang mereka guna untuk berbual adalah bahasa Siam. Oh ya. Arwah saya, ayah saya memang fluent cakap Thai, cakap Siam. Fluent. Bukan cakap Kedah. Bukan cakap Kedah. Dia sama-sama mereka kan. Dia kenal saya. Tapi sampai sekarang saya boleh ingat balik kenapa aku tak mengaji dulu. Tapi itulah bahasa ayah saya dengan orang kampung. Maksudnya dia pun memang besar cakap Siam lah. Ya, dia pun memang besar cakap Siam. Tanpa ada background pendidikan apa-apa ni. Ayah saya memang tak ada apa. Memang dia Daripada tak masuk atuk pun sekolah. sama. Sama. Jadi senior daripada situ pun saya tengok kan. Tok Long yang senior tu pun memang cakap Siam. Tapi bukan orang Siam. Bukan orang Siam. Kesan daripada dekat dengan Siam tu kan. Kesan dia sebab ada asimilasi bahasa berlaku. Oh, sebab itulah bahasa Kedah dekat Sik ni beza Beza. Tu kalau doktor dengar yang Sik Baling lain, sebenarnya tu adalah pengaruh-pengaruh Siam.